Sup ayam simple. Caranya mudah saja. Kita tumiskan rempah 4 sekawan, letakkan halia yang saya dah titik dan juga bawang dan bawang putih yang kita dah blend halus. Kemudian kita letakkan 2 sudu besar rempah sup. Kacaukan rata sehingga pecah minyak. Masukkan sedikit air. Masukkan kentang dan carrot yang kita dah potong. Masukkan garam dan serbuk perasa. Biarkan mendidih. Kemudian kita letakkan batang seledri dan juga masukkan ayam. Saya suka rebus sebentar ayam tu, kemudian baru saya masukkan kat dalam sup. Kalau kita nak letakkan ayam kita tu terus dalam kita punya sup pun, tak masalah. Mana-mana pun boleh. Kemudian kita tutup sup kita tu sehingga mendidih. Bila dah mendidih dan ayam kita dan bahan-bahan lain dah masak, kacau-kacaukan rata. Saya suka letakkan cili padi dekat dalam sup saya ni. Kalau ada tomato, kita masukkan tomato ni, kita potong sebiji 2 ke dalam kita punya sup. Kita taburkan daun sup dan bawang goreng secukupnya. Siap untuk dihidangkan. Cubalah.